Ilmu ditabur bagai benih, jatuh perlahan, tumbuh bersih. Jika hari ini kecil dan rapuh, suatu masa nanti akan menjadi pohon yang teguh. Ilmu itu ibarat sungai yang mengalir, jernihnya menyapa hati yang berfikir. Dengan ilmu lahirnya insan yang berakhlak luhur, bagai cahaya menyuluh kabur. Sampai masa untuk aku, sudah untuk mengharapkan mimpi-mimpi. Andai ini tentunya Tuhan, walau 1000 tahun lagi takkan berubah. Sebuah lagi cerita yang tamat di sini, hanya menyiksa relungku, bahagia takkan berulang kembali. Di sebalik senyuman yang tenang, tersimpan sebuah perjuangan yang panjang. Dialah Cikgu Sarinah binti Yusuf, seorang guru yang mendidik dengan hati, membina harapan, menyemai impian, dan inilah kisah hidupnya. Beliau merupakan anak kepada pasangan Allahyarham Yusuf bin Saleh dan Allahyarhamah Ainun binti Ngah. Dilahirkan pada 20 Februari 1966 di Kampung Bukit Tumbuh, Kuala Nerus, Terengganu. Cikgu Sarinah binti Yusuf merupakan anak kedua daripada 16 orang adik-beradik. Sejak kecil, beliau memikul tanggungjawab membantu ibu bapanya menjaga adik-adiknya. Didikan sabar dan kasih sayang itulah membentuk jiwanya menjadi pendidik yang berjiwa besar. Cikgu Sarinah binti Yusuf memulakan langkah menimba ilmu di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal. Perjalanan diteruskan ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Tunggal. Tidak terhenti di situ, beliau melangkah ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Midin. Semangatnya tidak pernah terhenti. Seterusnya, beliau menyambung pengajian di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Pada tahun 1989, beliau berjaya menamatkan pengajian dan memperoleh sijil Perguruan Melayu. Maka bermulalah episod kehidupan beliau bergelar seorang guru. Pada tahun 2012, perjalanan ilmu beliau diperkukuhkan lagi dengan menyambung pelajaran di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Pada tahun 2016, beliau berjaya menggenggam ijazah Sarjana Muda Pemulihan. Tanggal 16 November 1989, dua hati disatukan takdir. Cikgu Sarinah binti Yusuf telah diijab kabulkan dengan pasangan hati Encik Mustafa bin Mahamud. Hasil perkongsian hidup, lahirlah 8 permata hati, 2 putera, 6 puteri, penyeri dan pelengkap bahagia.
Sesungguhnya, suami dan anak-anak adalah tulang belakang kehidupannya, sumber kekuatan untuk beliau melangkah gagah sebagai seorang guru. Di sinilah segalanya bermula. Beliau memulakan langkah pertama sebagai seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Seberang Takir. Perjalanan diteruskan pula di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal bermula tahun 2007 hinggalah ke tarikh keramat, tarikh persaraan beliau. Cikgu Sarinah binti Yusof, seorang pendidik berjiwa besar, setia berdiri di hadapan kelas, menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi harapan dalam setiap kejayaan. Bukan sekadar mengajar, tetapi membentuk insan, bukan sekadar bekerja, tetapi berbakti sepenuh jiwa. Kerana seorang guru, jejaknya mungkin tidak disedari, tetapi kesannya kekal abadi di hati anak didik yang disayangi. Sebagai pengiktirafan atas dedikasi dan kesungguhan dalam dunia pendidikan, beliau telah dianugerahkan dengan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2021. Setelah 36 tahun menabur keringat mencurah bakti, maka tamatlah sebuah perjalanan yang panjang dalam dunia pendidikan. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang telah beliau tinggalkan. Detik dan saat itu pasti ketemu. Perpisahan tercipta walau tiada siapa yang rela mengiringi rentak sunyi, melangkah pergi, enggan berhenti. Tertutup mata, hilang semua rala di jiwa. Berantakan merantai ritma yang tersimpan noda. Janji diputus, hati terguris, membawa rasa hilang tak ada. Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia. Umpama menantikan kepompong jadi ramah-ramah. Di mana hilangnya cinta, seindah bulan purnama. Untuk ku berpuisi, bermadah pujangga. Ku cari ganti, kemana ku cari dia. Umpama menantikan kepompong jadi ramah-ramah. Di mana hilangnya cinta, seindah bulan purnama. Untuk ku berpuisi, bermadah pujangga.
Seperti sebenar cinta sejati. Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia, umpama menghentikan kepompong jadi ramah-ramah. Di mana hilangnya cinta seindah bulan purnama. Untukku berpuisi bermada pujangga. Setiap hari kita di sini, ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini.